Hello guys, Assalamualaikum. Berita baik kepada korang yang sedang mencari Alphard SC. Di depan saya ni ada satu kereta model Alphard SC tahun 2021. Yang ni kalau tengok dari luar seakan-akan macam Alphard EL, sebab rimnya dia dah tukar kepada Alphard Executive Lounge lah. Okay, jom saya belanja dalam dia macam mana. Alright, di dalam macam ni lah. Okay, kat sini macam biasa control Windows dia, tapi yang ni best, dia dah tambah plate sini logo Alphard. Okay, and then dia punya mileage baru 25,000 guys. Alright, ni dalam dia lah. Seat fully leather, ada electrical seat. Okay, yang ni pun ada aksesori tambahan lah. Okay, dekat pemegang ni, okay, dia ada wood, okay, kiri kanan, okay, lepas tu belakang. Okay, cuma untuk model ni dia tidak ada roof monitor. Tapi kalau korang beli, insyaAllah kita boleh tambahkan roof monitor dia. Okay, banyak juga jajan yang ada lagi. Dekat sini pun ada tambahan. Okay, yang ni belah belakang ni lah. Okay, ini belah belakang dia Alphard SC. Alright, yang ni dia ada power boot lah. Okay, cuma kalau nak buka tadi secara manual, cuma nak tutup kita boleh tekan ni lah button dia. Alright, so kalau korang berminat, cepat-cepat hubungi saya. Kereta ni memang lawa guys, cantik. Okay, kalau tengok dari pandangan luar ni seakan Alphard Executive Lounge. Alright, hubungi saya segera guys. See you. Assalamualaikum.